Assalamualaikum sahabat, selamat malam. Lama saya tak buat video sebab kedai restoran kita ramai. Okey, sekarang ni saya ambil masa nak buat atau nak share dengan kawan-kawan. Saya sempatkan masa. Okey, sekarang ni kita akan buat nasi goreng ikan masin. Okey, langkah yang pertama dia buka api. Okey, dah bersih kuali dah bersih. Masukkan minyak sikit. Okey, minyak sikit. Nasi goreng ikan masin. Okey. Ini yang ikan masin yang itu hari kita buat. Tengok dah mau habis. Okey. Ambil dalam satu ketul ikan masin. Tengok. Okey. Masin satu ketul, goreng dulu. Bagi dia goreng dulu. Okey. Goreng dulu dia. Goreng dulu ikan masin tu. Pecahkan. Api jangan kuat sangat. Api jangan kuat sangat. Okey. Lepas tu masukkan lauk dia. Lauk dia ayam. Masukkan. Dan bawang putih. Okey. Goreng dulu, tumis dia, bagi tumis. Okey. Masukkan sedikit bawang holland. Right. Tumis sikit. Okey. Lepas tu ada tomato. Masukkan tomato. Masuk dalam, tumis sikit. Dan jangan lupa letak telur. Alright. Letak telur. Tumis sikit. Okey sahabat. Masukkan nasi. Untuk satu orang makan. Ada sayur dia, letak sayur. Letak cili. Ketuk satu cili. Tengoklah, ikut. Kalau nak pedas bagi lebih cili. Okey, masukkan. Goyang sikit. Ni sayur kailan tau. Sayur kailan. Okey. Goyang. Okey, masuk bumbu dia pula. Gula 1. Ajinomoto separuh. Okey. Minyak sotong 1,5. Dan jangan lupa bagi air limau. Tengok air limau sikit. Alright. Okey. Lepas tu kita kacau. Okey. Tengok api, perhatikan api jangan kuat sangat. Nasi goreng ikan masin. Okey, baik. Nasi goreng ikan masin kita adalah jadi. Sudah jadi. Boleh kita angkat. Nasi goreng ikan masin jadi. Okey, bos. Okey. Goreng ikan masin. Okey, baik. Biasanya kita okey, baik. Jadilah nasi goreng ikan masin kita. Okey, sahabat-sahabat, itu saja yang boleh saya bagi hari ini sebab dalam seminggu ni kedai kita ramai. Saya tak ada masa nak buat atau nak buat berbagai resepi. Jadi saya akan sempatkan masa. Jadi begitulah cara tadi nasi goreng ikan masin. Okey, sahabat-sahabat, apabila sahabat suka dengan cara saya masak, dengan konten saya, tekan tombol like, komen dan subscribe. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.